Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Oke, hari ini kita mau pergi ke Mahkamah Jalan Duta ya. Mahkamah Jalan Duta, tapi tahukah Anda? Sekarang jam 8 ya Pak Ci ya? 8.30. Ternyata Malaysia jam. Padahal ini yang kita lalui ini highway ya? Highway ya? Highway pun boleh jam ya? Highway pun boleh jam. Wow. 5 tahun lagi tak tahu apa jadi Malaysia ini ya. Macam Indonesia, Jakarta. Ya, Macet. Pakcik paham macet? Oke, di sini aku pakai taksi bersama. Halo. Pakciknya gaul lah. Sama Raja aja. Wah, pandai pula dia masuk kiri langsung kanan nih. Kita nak pergi Mahkamah Jalan Duta. Janganlah kau lewat pagi-pagi macam ini bila tak mau. Mana macet ya Pakcik? Pakcik, highway apa yang kita lalui ini? Best Raya. Oke, sekarang kita melalui highway Best Raya. Tapi tahukah anda highway ini macet. Tapi ini bukan macam truk ya. Bukan macet truk ya Pak. Ya. Sebab ada jalan lagi. Masih bergerak lah. Masih bergerak ya. Ada yang lebih parah dari ini kan. Tak boleh jalan, tak boleh gerak. Dia asli mana nih? Ya. Asli mana? Asal daripada Melaka. Melaka. Oh, orang Melaka. Mesti tinggal KL. Oh, tinggal di Mana? Nilai. Oh, Nilai. Tadi sampai Padang Jaya. Tadi pagi ya. Memang tugas pakcik daripada Nilai cari rezeki di KL. lah. Oh, ya Allah. Pada Best Raya masuk ke Jalan Mahameru ni. Ini Masuk Istana Lama. Istana Lama. Okey. Sekarang kita dah nak keluar dari Best Raya. Best Raya. Damping dengan Allah SWT, insyaAllah. InsyaAllah. Betul. Jangan tinggalkan solat. Ya. Berdoa. Betul. Okey, setelah lewati Best Raya, ternyata di sini Meru lancar ya. Ini Istana Lama. Ya. Istana Lama dah tinggal ni, masuk Istana Baru. Istana Baru. Tempat bersemayamnya Agung yang baru ni. Okey, di sini sudah lancar ya. Ya. Depan ada lagi tak jam? Tak ada. Kira-kira tak ada ya. Tak ada. Syariah. Oh, ini Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah. Ini kira Islam Iya. yang buat bersalah lah. Ya, kalau pasangan nak berkahwin ke, bercerai ke, Sinilah. sinilah. Berhaluan ke, sinilah dibicarakan.
Oke, kita dah nak sampai di Mahkamah Jalan Duta. Kenapa aku di sini? Aku mau pergi dan naik panggil apa ya? Kalau kita nggak datang lagi di panggilan itu, kita akan jadi wanted. Kalau Indonesia bilang diburu ya. Oke, inilah Mahkamah Jalan Duta, di mana di sini kalian akan dijatuhkan hukuman bila bersalah. Oh, dibicarakan. Dahulu belum dijatuhkan. Oh, belum ya. Seandainya anda didapati minta bela diri. Minta bela diri. Dia tak boleh tiba-tiba salah. Betul ya. Dia akan Ada ruang Dia- untuk ada kita. ruang. Dia pun ada bela hati. diri. Dia pun ada hati ya. Hakim dia. Nah, sini aja. Ini adalah Mahkamah Jalan Duta. Jadi apa benda saya mengakhiri video ini seperti ini. Assalamualaikum. Bye bye.